Ketua Juri Pertandingan Choir Sekolah Menengah Peringkat Daerah Keningau 2025. Saya telah diberi tanggungjawab untuk menyampaikan sedikit ulasan tentang keputusan Pertandingan Choir Sekolah Menengah Peringkat Daerah Keningau pada tengah hari ini. Ulasan ini lebih bersifat teknikal kerana daripada item-item ataupun aspek-aspek penilaian itu sajalah, maka kita tahu kenapakah sebuah pasukan choir itu boleh menjadi juara ataupun keputusan seterusnya. Saya akan membahagikan kepada dua aspek. Aspek pertama ialah aspek nyanyian yang membawa markah 85%. Manakala aspek kedua ialah persembahan 15%. Bagi aspek nyanyian yang sebanyak 85%, dia terbahagi lagi kepada beberapa aspek-aspek kecil. Pertama ialah intonasi, kedua harmoni, imbangan, dinamik, artikulasi, tempo dan sebutan. Manakala bagi aspek persembahan terbahagi kepada dua aspek kecil, iaitu persembahan dan kreativiti serta keterampilan. Daripada penelitian kami sepanjang berlangsungnya pertandingan sebentar tadi, intonasi merupakan aspek yang sangat penting yang menjadi penentu kepada sebuah kumpulan choir itu menguasai pitch di sepanjang lagu itu dipersembahkan. Oleh itu, mana-mana kumpulan yang melakukan kesilapan seperti out of pitch ataupun melodi yang dinyanyikan itu tidak sesuai dengan harmoni bagi lagu itu, maka dia akan menjejaskan markah pasukan tersebut. Bagi yang kedua, harmoni. Harmoni ialah core business pertandingan sesebuah pasukan choir. Oleh itu, untuk mempersembahkan nyanyian choir, harmoni mesti diberi titik berat oleh jurulatih vokal, oleh guru muzik di sekolah-sekolah yang menyertai pertandingan. Harmoni tidak semestinya memerlukan soprano, alto, tenor, bass. Dia juga boleh dipersembahkan dalam bentuk drone, dalam bentuk descant, dalam bentuk bordun, counter melody, dan juga persembahan body percussion merupakan sebahagian daripada harmoni yang wajib ada. Oleh itu, sebentar lagi apabila keputusan diumumkan, juara bagi pertandingan ini telah berjaya menguasai kesemua itu tadi. Okey, jadi pentingnya sesebuah persembahan choir apabila dia menjaga harmoni ini. Harmoni yang indah, yang cantik datang daripada gubahan suara yang dibuat oleh music arranger, oleh voice arranger yang ada di sekolah, ataupun terpulang kepada pihak sekolah untuk menjemput arranger mereka masing-masing. Yang ketiga, imbangan, balancing dalam persembahan. Sudah semestinya sebuah pasukan choir itu terdiri daripada, kalau lelaki dan perempuan, dia juga ada suara soprano, ada alto, tenor dan bass. Oleh itu, sepatutnya dalam persembahan choir, kumpulan suara yang sedang memegang melodi seharusnya lebih menonjol berbanding dengan yang harmoni tadi. Ya, janganlah kita terlalu memikirkan tentang harmoni sehingga kita kehilangan melodi lain itu tadi. So, melody can be anybody. Melodi boleh dipegang oleh tenor, boleh dipegang oleh alto, dan selebihnya oleh soprano pada sepanjang waktu itu dipersembahkan. Oleh itu, balancing ini, ya, balancing yang kedua ialah antara penyanyi, suara penyanyi dengan alat muzik. Dalam satu persembahan choir, muzik memain peranan sebagai accompanist. Harus ingat, pemain piano ataupun pemain keyboard sepatutnya bertindak sebagai accompanist semata-mata. Janganlah bunyi piano yang accompanist itu tadi lebih kuat berbanding ahli-ahli persembahan vokal yang melibatkan penyanyi pasukan choir. Oleh itu, setiap pasukan harus
bukan saja memilih companies yang baik, tetapi berlatih bersama-sama sekerap yang mungkin akan membantu pembentukan imbangan ataupun balancing yang baik ini tadi. Keempat, dynamic. Apa ini dynamic? Dynamic ialah bagaimana kita menonjolkan suara kita berasaskan kekuatan dan juga kelembutan volume sesuatu bunyi. Oleh itu, penggunaan dinamik dalam persembahan choir adalah sangat menarik perhatian para audiens. So, kumpulan ataupun pasukan yang berjaya menempatkan diri sebagai juara sehingga di tempat yang ketiga telah menunjukkan kepada kami penggunaan dinamik itu adalah sangat jelas dan sangat penting, malah they can gain the audience attention. Selain itu, artikulasi. Artikulasi ini ialah bagaimana pasukan choir mempersembahkan lagu mereka dengan pelbagai teknik gaya sebutan. Antaranya ialah yang paling terkenal yang disebut dalam persembahan vokal ialah legato dan lawannya adalah staccato. Selain daripada itu juga ada accented notes, iaitu bunyi yang ditekankan. Jadi kalau ada kumpulan choir yang mengaplikasi kemahiran seperti ini dalam persembahan, sudah semestinya mereka memiliki kelebihan yang amat tinggi. Oleh itu, pasukan choir yang menjuarai ini telah sangat jelas mengaplikasikan artikulasi di dalam persembahan mereka. Tempo juga sangat penting. Mana-mana persembahan muzik, tidak kira dari segi vokal ataupun bermain secara instrumental, tempo mesti dijaga, mesti dipegang sepanjang persembahan muzik ataupun persembahan vokal itu berlangsung. Jadi masuk dengan tepat, menyanyi dengan tepat beat sepanjang lagu dan berhenti dengan tepat. Dan yang terakhir dalam aspek nyanyian ialah sebutan, the diction. Kejelasan sebutan datang daripada bukaan mulut. Ya, so the more you drop your jaw, then the clarity of your diction adalah sangat-sangat terang dalam persembahan. Jadi kami telah meneliti sepanjang persembahan 6 buah pasukan choir sebentar tadi, betapa pasukan choir yang menjadi juara sehingga di baris-baris kedua dan ketiga, 4 memiliki kemahiran diction yang tepat, jelas. Itulah dalam persembahan vokal. Tepat maksudnya kita menyanyi dengan sebutan mengikut ejaan. Jelas maksudnya kita boleh dengar. Ya, ada pasukan choir sebentar tadi yang hanya menyanyi sekadar menyebutnya sahaja, tetapi untuk menjelaskan sebutan dia memerlukan usaha buka mulut, drop your jaw. Okey, aspek yang kedua, aspek persembahan 15%. Dalam aspek ini terbagi kepada 2, itu persembahan dan kreativiti. Sudah semestinya sebuah pasukan choir yang begitu ramai penyanyi, mereka memerlukan koreografi yang baik. Oleh itu, persembahan yang melibatkan pergerakan ini tadi perlu dikoreografkan. Kita tidak sembarangan bergerak di atas pentas di hadapan khalayak ramai tanpa ada keselarasan pergerakan dan keseragaman pergerakan. Oleh itu, sebuah pasukan choir yang baik dalam persembahan mesti pergerakannya dikoreografkan dengan teratur, dengan sistematik, dengan tepat, mengikut muzik dan maksud lagu. Kreativiti ditujukan kepada bagaimana aspek nyanyian itu tadi yang saya kata, bila pasukan choir berjaya mengubah lagu itu menjadi sangat indah, harmoninya sangat indah kerana ada aspek kreativiti. Kalau kita tidak kreatif, kita hanya akan sekadar menyanyi line by lines ataupun melodi semata-mata. Jadi pasukan choir yang menampilkan persembahan vokal yang melibatkan pelbagai voicing, dia ada alto voicing, ada tenor dan juga bass, itu menjadi satu kelebihan dalam pertandingan choir.
Dan yang kelima adalah keterampilan. Keterampilan ini melibatkan pakaian, ya, bagi pasukan yang menyediakan pakaian ataupun busana khas untuk pasukan choir, itu menjadi satu kelebihan. Bukan saja dengan pakaian baju dan seluar atau skirt, juga dia melibatkan aksesori. Kadang-kadang ada pasukan yang ada bunga, yang ada tali leher, ada bow tie, semua ni kan. Jadi itu sangat membantu mencuri markah, mencuri perhatian para juri. Selain itu, disiplin juga menjadi perhatian dalam memberi markah keterampilan. Jadi cara gaya kita masuk, cara gaya kita tunduk, cara gaya kita buat persembahan, semangat kita ketika menyanyi, itu sangat penting. Kita tidak sebarangan bergerak, ya, tidak sebarangan ketawa ataupun senyum di dalam satu-satu persembahan choir. Jadi keterampilan ini tadi, pergerakan yang seragam ini tadi harus dikawal oleh seorang yang dipanggil conductor choir. Jadi pasukan choir yang baik harus memiliki seorang conductor yang berdiri di hadapannya. Tanpa conductor choir, ahli choir akan buat persembahan mengikut naluri hati, mengikut bunyi piano atau accompanist semata-mata. Jadi keseragaman dari segi air muka, dari segi bukaan mata, dari segi bukaan mulut, dari segi senyuman, dari segi koreografi pergerakan badan dan langkah itu tadi dapat dikuasai sekiranya ada seorang conductor choir yang berada di hadapan. Oleh itu, kesemua aspek teknikal itu tadi berjaya dikuasai oleh mereka yang memenanginya. Diharapkan dengan penjelasan yang telah saya sampaikan ini akan bukan saja menjadi panduan kepada yang menang untuk bertanding di peringkat yang lebih tinggi, yaitu di peringkat negeri nanti, juga kepada mana-mana sekolah yang berada di luar sana yang belum menyertai pertandingan Festival Rancak Seni ini, choir, sertailah dengan persiapan yang cukup. Hanya mereka yang berlatih akan buat persembahan yang sempurna. Seperti kata pepatah Inggris berbunyi, practice make perfect. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Berikut adalah keputusan rasmi pertandingan choir Sekolah Menengah Peringkat Daerah Keningau 2025. Sebelum pengumuman diumumkan, sukacita bagi pihak barisan juri yang arif lagi bijaksana, kami mengumumkan bahwa keputusan juri adalah muktamad. Sebarang bantahan tidak akan dilayani. Baik, untuk tempat penyertaan dimenangi oleh pasukan choir yang mewakili Sekolah Menengah Kebangsaan Turin, SUK. Di kedudukan tempat kelima dimenangi oleh pasukan choir dari College Vokasional. Tempat yang keempat dimenangi oleh pasukan choir yang mewakili Sekolah Menengah Saint Francis Xavier dengan mengutip markah 76,5%. Tempat ketiga, pertandingan choir Sekolah Menengah Peringkat Daerah Keningau 2025 dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Keningau 2 dengan markah sebanyak 77%. Naib Johan, pertandingan choir Sekolah Menengah Peringkat Daerah Keningau 2025 adalah pasukan choir yang mewakili Sekolah Menengah Kebangsaan Gunsanat dan dengan markah 87,7%. Johan, pertandingan choir Sekolah Menengah Peringkat Daerah Keningau 2025 disandang tidak lain tidak bukan oleh
Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Ken Kua Keningau. Dengan pengumuman rasmi itu tadi, maka sekianlah saja pengumuman keputusan rasmi pertandingan choir Sekolah Menengah Pelangkat Daerah Keningau 2025. Sekian. Terima kasih.